Kadang-kadang yang nak beli kat kawasan, kadang-kadang beli kat Shopee, nak pilih yang mana murah. Masa tu ada diskaun banyak dekat Shopee. Tada! Mari kita... Jangan lupa subscribe, klik like dan juga klik loceng. Okey, nak unbox barang Watson beli dekat Shopee. Sebab apa? Kadang-kadang yang nak beli kat kawasan, kadang-kadang beli kat Shopee, nak pilih yang mana murah. Masa tu ada diskaun banyak dekat Shopee. Tada! Mari kita lihat apa saya beli. Kena mesti beli yang ada promo je, yang murah-murah. Sebab saya kena kuat. Kena kuat, terus kena beli. Nanti kau ni akan buat. Okay. Tada! Ini antibacterial disinfectant. Antibacterial ni dia macam Dettol lah, tapi dia je nama Watson. Kita memang pakai basuh baju semua. Basuh baju kita nak basuh dengan ni dulu. Suka bau dia. Dulu tak suka, lepas tu dah lama dah biasa dah bau dia. Dia macam dah immune dah. Lepas tu mandian ni memang mandian orang kat sini Watson sahaja. Berbagai jenis mandian Watson. Kali ni nak ambil cream body wash. Ada 3, murah je. Tahu RM4 tinggal lupa, tapi yang pasti nak akan beli yang murah sahaja. Okay. Dia pack bundle macam ni. Lepas tu macam biasa lah, nak dapatkan diskaun lagi. Ada banyak-banyak diskaun kan, dia ada minimum purchase. So yang top up ni pun murah juga. Top up ni banyak, masa tu nak dapat diskaun lah. Lepas tu nak beli ni juga sebab masa tu ada sale. Murah. Benda ni kena beritahu. Ni highlighter kot. Tu ni lipstick. Ni murah banyak aku nak beli. Apa lagi tak ada? Ni pun nak beli. Apa lah kau nak? Sebab nak cukupkan minimum purchase berapa tah untuk dapat diskaun.